Assalamualaikum tuan. Kami siap sedia untuk menjalani ujian. Terima kasih tuan. Lamanya kita berjalan. Jom kita masak nasi dan ayam panggang. Saya bawa ayam. Saya bawa pucuk ubi. Saya bawa lada dengan bawang. Saya bawa beras. Dan kita ada bula. Jom kita basuh dulu. Jom. Sebentar kita tunggu kawan-kawan. Jom hidupkan bara api. Jom. Sekarang semua dah dicuci. Kita ada pucuk ubi kayu, kita ada beras, bawang, cili, ayam dan serbuk perasa. Masukkan daun pisang sebagai anas. Kemudian kita masukkan beras. Masukkan air secukupnya. Jadi kita akan masukkan ayam, bawang dan cili. Koyak-koyakkan pucuk ubi kayu. Kemudian tambah serbuk perasa. Dan gaulkan. Kemudian masukkan ayam ke dalam buluh. Lepas itu, masukkan air ke dalam buluh. Masukkan lebihan pucuk ubi sebagai penutup. Sudah sesuai untuk kita masak, jom kita masak. Nasi dan ayam panggang kami.